Hari ini dengan bajet sekitar RM600, kita boleh dapat 1 gram emas keluaran Public Gold. Sebenarnya bukanlah kita ni tak mampu menyimpan, tapi setiap kali kita nak kumpul duit tu mesti lesap. Terbeli makanan, tershopping sana sini, teritu, terini, terhabis. Akhirnya simpanan kita tak bergerak walaupun dah bertahun-tahun menabung. So, dekat sinilah emas ni memainkan peranan. Bila duit kita dah tukar jadi emas, kita akan kurang rasa nak berbelanja sebab duit tu dah dibekukan dalam bentuk aset. Contohnya macam emas 1 gram ni berketulinan 999.9. Ada sisi ketulinan dan mudah juga untuk dicairkan bila kita perlukan duit. Yang paling best, emas ni bukan saja macam duit tunai yang susut nilai. Dalam jangka masa panjang, sebenarnya harga emas ni naik secara purata 10% setahun. Maknanya 1 gram kita beli hari ini berpotensi untuk mengganda nilainya pada masa hadapan. So Public Gold ni pula mudah. Kita boleh beli dan kita boleh menabung sikit demi sikit melalui akaun emas Gap sendah RM100 sahaja. Jadi kalau kita pernah gagal dalam menabung, cuba dulu untuk mula menabung 1 gram emas yang pertama. Nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang siap dekat bawah tu ataupun DM untuk bisa bantu dan bimbing langkah yang betul untuk toko mulakan simpanan emas hari ini.